Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Dapur Nani. Kepada penonton yang hadir saya ucapkan semoga sihat selalu. Hari ini menu kita ringkas iaitu nasi goreng jagung. Pertama sekali, kita perlu hiris bawang merah, cili padi dan bawang putih. Jumlah cili padi adalah mengikut tahap pedas masing-masing. Kemudian, kita hiris daun bawang. Kalau tak suka daun bawang boleh skip step ni. Potong daun bawang ni secara menyerong. Kemudian kita panaskan minyak masak. Hari ini, saya gunakan minyak zaitun. Kemudian saya tambah minyak bijan sebagai perasa. Apabila minyak sudah panas, saya masukkan 1 mangkuk kecil bilis yang telah dibasuh. Kita perlu goreng bilis ni sehingga garing. Setelah bilis ni garing, kita masukkan semua bahan yang telah dihiris tadi kecuali daun bawang. Apabila bahan-bahan tadi sudah naik bau, masukkan nasi sejuk dan gaul rata. Selepas itu, kita masukkan 1 mangkuk jagung dan gaul rata. Kemudian, jangan lupa untuk tambah garam. Garam ini sangat pentingnya. Akhir sekali, tambah daun bang yang telah dihiris tadi dan gaul rata. Alhamdulillah, nasi goreng jagung sudah siap. Rasanya enak sekali. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.